Okey geng, tengah hari tu kita masak kat rumah jap dulu. Okey, kita masak nasi dulu. Kita basuh beras. Pastikan beras dalam keadaan bersih lah sebelum kita jerang. Kita basuh bersih. Lepas tu kita jerang. Okey, jom kita jerang lagi. Antara nanti nasi masak, kita juga ada menu telur masin rebus. Selain juga kita juga ada kerang dalam pot, kerang kari. Tu kami manas sekejap lah. Kami engkah kicap sikit, kicap masuri ekstra pedas. Kita kacau-kacau, pastikan ia sebati. Okey, dah siap. Sementara nanti nasi masak, kita duduk dulu. Okey, nasi dah masak, siap untuk dihidang. Selain juga kita ada ais sangkuit mango ais. Okey, jom kita makan. Ya jak lo geng. Assalamualaikum.